Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ni aku ada sebiji mesin basuh Toshiba. Okay, brand Toshiba dengan model AWDUM 1500F inverter. Okay, yang ni data skematik dah untuk rujukan. Okay, dia ada bahagian display panel. Aku tunjukkan bahagian display dah. Dan juga bahagian electronic controller. Dia ada bahagian bawah mesin. Di sebelah sana. Tapi yang tu bukan aku nak tunjuk hari ni untuk video ni. Okay, boleh tengok dia punya schematic. Jadi apa yang aku nak cerita untuk video kali ni, okay, berkenaan dengan display panel dekat sini ya. Okay, kat sini ada bahagian display panel dia. Okay, macam ni display panel dia. Jadi untuk mesin basuh Toshiba ni, okay, untuk mesin ni sebenarnya customer dia dah beli dua board yang kat atas ni dah. Okay, biasanya kalau tak hidup biasanya orang akan tukar bahagian board yang atas ni dah. Okay, sebenarnya untuk board ni, inverter ni, bagi atas ni adalah display board, dan di bahagian bawah mesin tadi, bawah mesin tu dia ada bahagian power board. Okay, bahagian board ataupun controller board yang kawal supply ke motor semua lah. Jadi yang bahagian atas ni sebenarnya adalah bahagian display sahaja. Okay, untuk bahagian display ni customer dah beli dua board. Nanti aku tunjuk sekejap lagi. Dua board dia dah beli. Dia dah tukar yang kedua, board yang kedua hidup dalam 2 hari. Kemudian tak hidup. Kemudian dia beli lagi satu. Dia tak berani nak pasang sebab dah tak hidup. Dia takut ada masalah lagi. Jadi dia bawa mesin ni kat sini lah. Jadi mesin ni aku dah repair dah bahagian power board dia. Jadi sebenarnya kerosakan bukan bahagian display ni, tapi di bahagian power board kat bahagian bawah tu lah. Okay, tapi yang tu cerita lain lah, yang bahagian power board yang repair tu. Cuma yang aku nak beritahu adalah macam mana kita nak tahu bahagian display board ataupun bahagian control board yang problem. Jadi untuk bahagian display board yang ni masih lagi original board. Okay, yang dia beli 2 biji board lagi. Macam mana kita nak test? Okay, mungkin konsep dia mungkin sama dengan board yang asal ni lah. Macam mana kita nak test display board ni? Okay, mari aku tunjukkan macam mana nak cara dia. Okay, sekarang ni kita ada dua board. Okay, boleh tengok yang ni, dia ada nombor macam ni. Okay, kalau beli power board, display board yang jenis macam ni, dia bentuk gini ya. Dan satu lagi, dia macam ni. Dia ada tulis MB macam ni. Tak banyak komponen ni, tak banyak komponen atas ni. Komponen dia banyak di bahagian bawah. Ni ada nampak sikit lah komponen-komponen di atas. Okay, kita pergi dulu board yang pertama ni. Okay, board ni dua-dua ni untuk mesin tadi lah, Toshiba. Okay, dekat sini dia ada tulis lah. Tu aku dah buka dia punya silikon. Kat sini dia tulis ground. Ada satu jumper kat sini tulis ground. Dan jumper sebelah sini dia pergi pada VCC. Okay, dah aku track ground ni, dia pergi di sebelah kiri konektor warna merah ni lah. Okay, VCC dia pergi sebelah kiri. Yang ni, yang ground ni sebelah kanan. Okay, yang dah ambil yang bahagian tengah tu. Okay, yang tengah ni lah. Ni. Okay, jadi kita sambungkan dengan supply 5 volt dekat sini. Kalau tak ada regulator macam ni, boleh guna bateri lah. Okay, bateri mungkin sesirikan 3 biji lah. 3 biji sesirikan dan test ni. Okay, aku onkan supply.
Kalau kita onkan supply kat sini, okey, current ni kosong. Kita masukkan lah. Sekarang ni dah masuk nampak. 0.35 mili. Okey, tengok board ni dah hidup lah. Kita boleh off. Kat sini kita boleh on. Dah ada berkelip macam ni lah. Kemudian dia akan keluar error F8. Sebab yang ni kita tak sambung dengan ni. Kita akan keluar F8. Okey. Off atau on, dah kita ke start. Dia berkelip macam lah. Dan kita boleh main-main kat dia punya button ni. Ini tak boleh. Dah dia keluar F8. Okey, tu cara nak test display board ni. Kalau dia keluar display, maknanya bukan bahagian display board ataupun control board ni yang bermasalah. Okey, untuk board yang ni aku buat yang sama je dengan board yang atas ni. Tapi dia tak jadi macam tu. Okey, current pun tak keluar sini. Aku dah tak boleh on. Okey, untuk board yang ni, okey, ground tetap di sini. Okey, ground tetap kat sini. Cuma untuk positive supply dia tulis ni 5 volt. Dia akan pergi pada jumper J 16 18. Zoom sikit. J18. Okey, J18 ni positif, J12 ni negatif. Ataupun dekat sini VSSR negatif. Positif 5 volt dekat lubang ni. Dia sambung dengan sini. Okey. Aku sambungkan dengan 5 volt. Masuk kat sini. Okey, masuk kat sini. Okey, dia akan keluar current kat situ. Aku on kan, dia keluar macam ni. Tadi 73, dia keluar F8 juga. Okey, dia akan keluar error F8 juga. Cuma kalau kita off, kita on dan tekan start, dia akan keluar E3 untuk model ni. Sekejap ni. Nak tunjukkan. Okey, current dah keluar. Okey, on. Start, dia akan keluar E3. Ini E3, dia akan keluar E3. Kemudian dia akan keluar F8. Keluar tak? F8. Ini tak keluar, tak keluar. Kalau kita off on, dia akan keluar F8. Okey. Jadi maksud dia display board ni, control board ni dia tak ada masalah. Okey, jadi harap video tadi bermanfaat untuk cek display board. Okey, display board ni jangan tersalah tukar lah. Okey, jangan salah tukar. Sebab harga mungkin dah dekat 100. Kalau yang biasa tadi mungkin dekat 100. Dah 2 biji board dah 200. Okey. Jadi kalau tak ada power supply tu boleh gunakan bateri AA. Cuba sambungkan CCV 3 biji dan test macam aku buat tadi lah. Okey, jadi boleh jimatkan kos kat situ lah. Tapi itulah, kalau tak ada supply bahagian display ni, kita target dulu bahagian power board lah. Kebiasaannya power board yang masalah. Cuma bahagian power board tu IC yang dia guna tu tak ada di pasaran. Okay, memang mesin ni Toshiba ni memang design untuk brand ni lah, untuk model ni dia design untuk kita tak repair bahagian, tapi boleh modify sebenarnya. Tu kalau nak beli harga akan jadi mahal pula.
Okey, harap video ni bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.